harga P dalam RM bagi satu barang dan kuantiti X yang dijual mengikut persamaan price sama dengan $100 1/4 X diantara 0 dengan 400. Cost-nya ialah square root X per 25 tambah 400. So, X ialah X unit lah. X itu X unit. Cost sebagai fungsi bagi harga P. Okay. So, kita ada P sama dengan yang ini. Okay. So, semua darab dengan 4. 4P sama dengan 400 tolak X. Darab dengan 4. X ialah 400 tolak 4P. So, dia punya cost C X ialah sama dengan C 400 tolak 4P. Iaitu square root 400 tolak 4P per 25 tambah 400. Okey. Yang B itu cost. Dia nak cari dia punya cost. Dia dijual dengan 36. So yang B itu dia punya price ialah 36. C dia untuk 36 ialah square root 400 tolak 4 darab 36 bahagi 25 tambah 400. So kita ada square root, okay, square root 400 tolak 4 darab 36 bagi 25 tambah 600. So, inilah dia punya jawapan. So, cost-nya ialah RM 400.64. Okay.